Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Syakirah binti Abdul Rahim. Saya pemegang kad matrik C22A0262. Saya merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan 7 awang dan hari ini saya akan ceritakan serba sedikit mengenai refleksi saya semasa melakukan kajian yang telah kumpulan kami lakukan, iaitu projek sulam bagi mata pelajaran CWT 4202, iaitu seminar isu semasa. Untuk projek ini, kami memilih kumpulan pemuzik tradisional yang berasal daripada Kelantan, iaitu Silih Sohara sebagai subjek utama kami. Di sini kami akan memartabatkan kumpulan Silih Sohara ini supaya dikenali lebih ramai orang, tidak kira dalam negeri ataupun luar negeri. Baiklah, untuk refleksi saya sepanjang saya melakukan projek sulam ini, ialah saya dapati yang kumpulan mereka ini kurang diketahui oleh ramai orang kerana penubuhan kumpulan ini masih baru. Jadi untuk ramai orang nak tahu kewujudan kumpulan ini hanya melalui mulut ke mulut sahaja. Saya juga dapati bahawa selain daripada bermain alat muzik tradisional, kumpulan ini juga ada menjual alat muzik tradisional yang terdapat dalam persembahan wayang kulit. Tetapi penjualan ini juga dijual secara mulut ke mulut. Oleh itu, kumpulan saya iaitu 7 awang mengambil inisiatif untuk membantu kumpulan Silih Sohara ini dari segi mengajar mereka macam mana nak menjual dan juga macam mana nak promosikan kumpulan ini dengan menggunakan media sosial seperti TikTok dan juga website. Baiklah, apa yang saya dapat semasa saya melakukan projek ini ialah saya dapat pengalaman baru, iaitu sebagai individu yang bukan berasal daripada negeri Kelantan, saya dapat bantu mengeratkan lagi hubungan dengan masyarakat di Kelantan ni. Okey, selain itu saya juga dapat pengetahuan baru mengenai cara penggunaan media sosial dengan macam mana nak jual barang melalui aplikasi TikTok. Okay. Kalau cerita pasal perbezaan sebelum dan juga selepas saya melakukan projek sulam ini, ialah saya dapati yang mereka mula pandai menggunakan aplikasi TikTok. Mereka dah mula mengupload video-video bermain alat muzik serta membuat live semasa membuat latihan bermain alat muzik tradisional ini. Okay. Mereka juga mendapat beberapa tempahan alat muzik, antaranya ialah serunai. Dan kebanyakan yang mereka dapat tempahan ialah membuat alat muzik serunai. Baiklah, sepanjang saya jalankan projek ini, saya rasa saya sangat berpuas hati dan teruja sebab saya dapat bantu mereka dari segi memperkenalkan lagi nama kumpulan Silih Sohara ini, dan saya juga dapat bantu mereka macam mana nak jual barang melalui media sosial, melalui aplikasi TikTok dengan meletakkan info mengenai alat-alat muzik yang mereka jual serta menjual barang melalui live. Baiklah,
Itu sahaja yang saya dapat kongsikan mengenai refleksi saya sepanjang saya melakukan projek sulam ini bersama dengan rakan sekerja saya, iaitu 7 awang. Saya harap dengan bantuan ini saya dapat memberi kebaikan dan juga kemudahan kepada kumpulan Sili Sahara ini pada masa akan datang. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.